Halo semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video aku untuk kali ini. Minta maaf kalau video kali ini intro dia agak panjang sedikit, kerana aku just nak beritahu kepada korang yang video ini berkemungkinan akan terbahagi kepada dua part, iaitu part 1 dan juga part 2. Alang-alang korang tengok intro dalam video ni, aku nak beritahu kepada korang pengalaman aku ketika aku dan family aku bercuti di 3 buah negeri, iaitu Songkhla ataupun Hat Yai, Patani dan Yala. Dan insyaAllah aku akan share kepada korang semua tempat di sana selama 4 hari 3 malam. Hai, nama aku Nazhan dan selamat datang ke channel aku. Hello guys, untuk video kali ni, vlog untuk kali ni, aku akan share kepada korang beberapa tempat. So kalau korang tengok video yang aku tunjuk sekarang ni, inilah perjalanan bermula dari rumah aku menuju ke border Thailand. So aku harap korang enjoy tengok video aku kali ni, dan insyaAllah kita akan improve kali ni, okay? Sementara aku hai kat korang tu, aku berada di Kuala Narang bersama dengan parent aku, dan parent aku tengah buat insurans dengan adik-adik aku lah. So, bila korang tengok video ni, jangan lupa tekan like, share, komen dan juga subscribe. Dan korang tekan butang lonceng tau. So, apa lagi? Let's go to the Thailand. A few moments later. Finally, selepas 3 jam perjalanan, akhirnya kami dah masuk ke Thailand. So, let's continue our journey. Dan bila korang tengok video ni, okay, sebenarnya alang-alang korang tengok video ni, aku nak cerita kepada korang lah. Sebenarnya ini adalah kali ketiga aku masuk ke negara Thailand. Sebab first time masa tu pergi dengan rombongan sekolah mak aku 2018 dulu di Hat Yai, tapi itu 2 hari. And then kali kedua aku dengan family just pergi seharian saja, maksudnya ke Natawi saja. Dan untuk kali ni, kali ketiga, ini adalah first time aku pergi ke negara orang dalam lebih daripada 3 hari macam tu. So, pantai ni sangat cantik guys. Dia ada 2 nama. Satu lagi aku tak ingat nama apa. Kalau tengok nama dekat bawah ni aku dah letak. Dan satu lagi aku akan share kepada korang satu pantai yang namanya Pantai Soi Sawan. Namanya aku ingat lagi. Tapi nama satu lagi tu kau dah tengokkan nama tadi. So, ini lah keindahan dia. Dan pantai dia, kalau kau tengok pantai ni, dia lebih kurang sama macam pesisir pantai di negeri Terengganu Darul Iman. Hampir sama lah. Kalau di Kelantan pun mungkin lebih sama, sebab ada setengah kawasan di sana ada benteng. So, jom tengok apa yang aku akan cakap lepas ni, okay? Sekarang ni aku berada di Pantai Soi Sawan di Thailand. So, kalau korang boleh tengok di sekeliling kawasan ni, kalau korang tengok di belakang sisa balik nyata ni, inilah pantai dia. Dan kamera aku kamera depan. So tu nampak dia tu rakyat orang, dia buat family mandi. Dan sana tak silap aku petani rasanya, yang hujung tu. So kita pergi dekat sikit, tapi aku nak ke bawah memang tak apa. Alright. Untuk vlog kali ni agak simple dan agak, sebab aku dah duduk di negara orang ni, faham lah. Tak boleh buat macam negara sendiri. So kalau korang tengok, kejap ini dia guys. So inilah pantai Soi Sawan. So kau tengoklah kehijauan alam dan juga bunyi air. Mengasyikkan di tepi lebuh raya Thailand ni. So dengan mandi-manda. So jom kita sambung apa yang kita cakap. Okay, sementara kau tengok view ni, aku nak explain sikit lah pasal persamaan antara Pantai Soi Sawan ni dengan Pantai Batu Buruk di Terengganu. Nampak nak kata sama pun hampir sama, cuma beza dia, kalau dekat sini dia punya pantai dia agak dekat. Dia macam separuh pasir, separuh lagi batu. Kalau dekat Terengganu, kalau korang pasal Terengganu ni, kebanyakan sini, contoh sini pantai kan, ni kedai semua tu. So perbezaan dia macam tu lah. So dekat tepi pantai ni dia lebih kurang macam dekat Kelantan Terengganu lah, macam tu. So aku boleh buat persamaan dia dengan perbezaan sikit je. Cuma sini dia dekat-dekat. So okey lah. Kalau di Kelantan Terengganu dah, sebab situ laut Cina Selatan. So memang bila musim tengkujuh, bulan depan lah, bulan 12, memang
bila waktu yang agak teruk, memang ombak memang akan kuat. Memang ombak besar kan. Kalau belah-belah Kelantan Terengganu ni hujan, lepas tu banjir. Tak heran lah, sebab dia punya musim kan sekarang ni kan. So sekarang ni pun dah start masuk musim terpujuh. Kalau belah dekat Kelantan Terengganu, Pahang, Johor pun ada juga. Tapi macam sekarang ni dekat Malaysia pun, belah-belah Kedah, Perak, dia kira pantai Malaysia Barat, diorang dah start, dia lebih kurang macam pantai timur dah start hujan lebat. So aku macam cannot brain juga kan. Tapi tak apalah, sebab cuaca ni memang kita tak nak agak. So macam tadi masa kita orang on the way nak ke sini, tadi hujan lebat sangat, start daripada Natawi. Lepas tu aku dengan family aku singgah dekat pantai Soi Sawan ni. So that's why aku record video ni, sebab vlog ni aku tak pasti berapa jam aku boleh berapa jam pula, berapa minit aku boleh record. Sebab di sini agak lebih kurang jugalah. So aku nak bawa korang bawa sekeliling kawasan pantai ni. Aku nak kamera selfie tak boleh, sebab dia jadi tak pernah experience sangat. So ni highway dia macam highway federal lah. Tu bas kuning tu bas Malaysia lah tu. So diorang dari mana tu lah. So ada perapatan dia diorang lah, aku pun tak faham. Tapi kalau tak silap aku, berdasarkan tulisan ni, berkemungkinan kalau siapa yang ingkar buang sampah, mungkin kena 2,000 baht lah, macam tu lah. So kalau diorang tengok pun aku macam ni orang Malaysia ni. So kita santai-santai je. Sebab ni pun sekarang ni cuti Deepavali, so memang agak ramai lah sekarang ni. Sebab tadi dekat border pun kereta terlampau banyak sangat. Sampai tadi kalau dekat Durian Murung tadi mungkin orang 20 minit, setengah jam macam tu lah, boleh lama pun. Tapi kalau dekat Bukit Kayu Hitam, kalau siapa yang pernah masuk, memang jam gila. So dia agak ekstrim sikit lah dia punya kawasan dia. So okay, korang tengok, aku nak ke bawah sikit ni, tapi kena hati-hati lah. So let's go. So kita meneruskan vlog kita untuk hari ni. Aku lama dah cakap, so jangan lupa guys, tekan like, share dan subscribe my channel kat bawah, dan tekan butang lonceng untuk dapat video-video baru aku yang akan datang. So tanpa memasa, jom kita teruskan dengan vlog. Nak kata short vlog pun tak short sangat, so bolehlah dalam video. Let's continue our vlog this time. Let's go. Dan beberapa jam lepas tu, selepas perjalanan yang boleh kata agak lama juga, dan Alhamdulillah kami sudah sampai di negeri Patani yang majoritinya adalah beragama Islam. Let's go. Okay, so dah sampai ke masjid Krisik, atau bahasa Thai dia sebutannya Krasu Mosque. So masjid ni dulu ada sejarah yang agak sedih jugalah sebenarnya. Sebab dulu di sinilah kawasan pembunuhan 13 orang Islam. Sebab aku pun tak ingat tahun 2000 apa, tapi dekat sinilah kejadian dekat sini. So dia punya landscape. So kepada arwah 13 orang tu harap ditempatkan dalam kalangan orang beriman, insyaAllah. So masjid ni di antara masjid yang dia kata agak lama jugalah. Kalau korang tengok dia siri binaan dia orang pun, dia tak ada cat semua tu. So dia kekal sampai sekarang. Masjid ni simple je, tapi sangat mendalam lah. Dengan pada pokok kurma dan sikit Al-Quran semua tu. Dan juga ada macam-macam lah landscape dia ada pondok semua tu. Aiskrim pun ada kat depan tu. So kejap lagi nak pergi solat, and then lepas ni aku akan record lah setiap shot tu. So nantikan. So guys, ni Masjid Krisik. So dia punya kawasan persekitaran dia lah, landscape yang cantik, pokok kurma lah, pokok macam-macam lah, macam-macam ada. So dekat tepi kawasan ni pun banyak kawasan perumahan diorang. Ni kedai-kedai, rumah diorang rumah selalu diorang dekat atas lah selalunya. So banyak sejarah lah kat sini, banyak kenangan yang tak dapat dilupakan lah.
Hujan sini. Mana hujan betul. Uish, kita orang main sugar glider. Ada aja kan ada ni ada tapi. So guys, keindahan kampung di Patani. So let's go. Masuk hari yang kedua di Patani, Thailand. Dan korang boleh tengok sendiri keindahan suasana kampung dan pekan di sini. Ni Masjid Gresik yang kami pergi semalam. Sebab selalunya situlah tempat perempuan ramai orang, especially dari Malaysia, akan datang ke masjid tu. Dan aku melihat sendiri jalan raya di sana macam mana. Memang agak sangat-sangat selesa dan sangat-sangat efektif. Serta ia boleh melancarkan pergerakan kenderaan. Sebab ialah faham-fahamlah di negara orang macam mana. So dengan keadaan kawasan banyak hutan pokok yang terlampau segar, so jom kita sarapan di salah sebuah kedai yang kita pergi sekarang ni. Let's go. Ya, Alif. Alif uji. Uji ni yang tak betul ya. Satu tadi. Dia bangun. Bangun, jangan tidur. Bangun ke 4 lebih tak. Kalau siapa ni? 4 lebih. Dah ada 4 ni. Sini 4 tahu. Dah. Sudah. Pada main tempo pun dah makan time. And guys, makanan aku tengah makan tu ialah roti canai ataupun orang sana panggil roti cho. So cara makan dia agak berlainan sikit. Kalau di Malaysia macam kita ni, kita selalu makan roti canai dia dengan cicah saja dengan sos dia. Ataupun dia punya sos pula. Dia punya kuah dal ke kuah kari ke. And then bila dekat sana dia agak berlainan sikit. Dia cumanya ambil roti canai tu, ambil secebis dia, and then ambil secebis daripada telur goreng. Telur goreng tu tak kisah korang ambil telur putih ke telur kuning ke, and then bila korang cicah sekali ni kan, kuah dia, and then rasa dia agak berlainan. And then jangan lupa, ini kakak sepupu aku yang suggest, bila korang makan yang tu, korang ambil guna sos sizzling burger tu. Kalau di sana guna yang sana lah. Kalau di Malaysia ni ada yang Maggi tu, gambar aku tunjuk dekat TV tu, itulah sos tu. So bila korang rasa memang sedap. So korang cubalah try cara ni. A few moments later. Good morning guys. So untuk hari kedua aku dekat Patani, so aku akan sarapan di salah satu kedai yang bernama, so ni dia guys, kedai yang aku akan makan roti dari sini and coffee kat Patani lah. Di tepi jalan, di highway ni. So tengok kawasan ni ramai juga kawasan ni. Oh, sini pun boleh duduk. Ikut kepada pelanggan lah. So suasana pagi sini lah. So kedai dia, waktu penjagaan dia aku letak dekat bawah tu. So diorang buat ada roti canai, nasi komok ataupun nasi, aku tak ingat nama nasi tu. Nasi dagang, nasi kerabu pun ada. So makanan-makanan pada timur pun ada kat sini, tapi cara style Patani lah. Masya Allah guys, cantik pemandangan waktu pagi. Ayam pun kena aku. So momen dia ambil dah dari sini, sebab kita pun datang selalu datang negara orang ni. So ambillah momen kenangan sebanyak mungkin yang korang boleh capai. And guys, ni lah rumah
adik-beradik aku yang aku sebut tadi tu. Dan ni halaman rumah belakang diorang. So rumah belakang diorang ni ada bela macam-macam. Ada bela burung, bela binatang-binatang yang jinak lah. So tapi kebaikannya burung. So diorang mak sangka besar ni untuk nak bela diorang lah, bagi makan hampir setiap hari kan. So this is how we are. Guys, okay, sekarang ni aku berada di rumah adik-beradik belah ayahku lah, adik-beradik dia. Kayaknya korang macam adik-beradik korang jugalah. Tapi di belah di Patani. Belakang tu dia punya ni tingkat atas dia. So kalau korang tengok pemandangan daripada tingkat atas ni, alright, kita akan sweep. So kalau korang nak tengok pemandangan macam ni, okay, kita tengok sekarang ni. Alright, so inilah dia pemandangan kampung di Krisik lah. Kalau kata bahasa Thai, Kerasu. Ni masjid sebelah dia je. So kedai-kedai dia, kawasan perumahan dia macam bawah kedai, atas rumah. Macam rumah ni ada yang sebelah kedai, sebelah rumah macam tu. So macam rumah yang aku duduk ni, aku dengan family aku duduk, yang rumah adik-beradik belah ayah aku ni 2 tingkat. Tapi hak ni 3 tingkat tu. Boleh tahan tinggi jugalah rumah ni. Boleh lah 3 tingkat. Tapi tak ada lift lah. Dia normal lah, rumah biasa. Kau ingat Kuala Lumpur. Bila kau tengok pemandangan sini, ada satu yang kau rasa agak pelik sikit lah dekat sini. Tahu apa? Tu. Nampak? Mama nak cakap aku. So inilah yang aku tertanya-tanya sampai sekarang. Macam mana dia orang pasang wire elektrik macam tu. Ni kalau kat Malaysia, wish, short mat. Kalau kat Malaysia kena short. Tapi tak tahulah Thailand punya sistem elektrik dia macam mana. Dia punya TMB dia lah, Tenaga Nasional Berhad Thailand. Tak tahulah sini panggil apa. Sebab sini macam-macam ada dia punya kawasan. So dia banyak kemudahan lah. Ada kedai makan. Lepas tu ada masjid. Jalan utama pun tak jauh dari sini. Ikut sini just straight lah, and then masuk jalan utama dia. So enjoy the view. Dan ini pula masa kami dalam perjalanan menuju ke ni rumah daripada ayahku juga. Tapi yang ni dia orang tinggal di Yala. So kita orang menuju ke Yala. So setibanya di Bandar Yala lah. Bandar Yala ni boleh kata besar jugalah, dengan kawasan dia banyak kedai, banyak sekolah. Tapi di bawah dia punya bandar tepi dia kena depan lagi orang sampai ke base center tu. Itu baru besar. Ini kira macam permulaan lah. So jalan tu kau baca sendirilah kan. And then dia punya environment, dia punya persekitaran kawasan bandar sini. Tetapi ada persamaan dia. Persamaan dia bukan yang kat Tongges ni bukan. Bukan yang ni juga. Bukan yang ni. Ini air ni okey. Bukan yang ni. Tapi yang ini suasana yang menerjam ni dia hampir sama macam di bandar Sungai Petani Kedah. Lebih kurang macam itulah dia punya suasana dia. And then time ni masa tu kami on the way ke Masjid Patani. Macam family aku dia dah pergi, tak macam aku ni first time. So dia bawa aku ke Masjid Patani tu lah, Patani Central Mosque. So dengan satu sekolah kat Patani, kat area Patani. So korang boleh tengok sendirilah suasana bandar Patani tu sendiri. So let's go.
Okay guys, tadi baru ke Yala. Ni sekarang ni dekat masjid. Kau nampak masjid ni? Aku rasa ada kenal, dia tak kenal. Okay, kalau korang Siapa tak kenal pada tengok Google. okay, kalau siapa pergi Taman Tamadun Islam kat Terengganu tu, okay, nampak tak dia punya monumen replika Masjid Patani kan? Belakang ni lah yang real sebenarnya. Kejap, aku bagi angle sebenar. So dekat surrounding sini ni, kalau di Terengganu dia kecil sikit kan, dekat Taman Monumen Islam. Tapi kalau dekat sini, inilah sebenarnya saiz dia. Nampak? Cuba korang tengok gambar ni dengan gambar sini. Datang aku, ni beza kan saiz dia. Kalau korang pergi sana tak apalah, kecil sikit. Tapi kalau pergi sini dia besar. Sangat-sangat besar. Aku tak, ya Allah. Aduh. Hai. Aduh. Ni kita punya 2 pupu lah. Tak tahu berapa pupu dah. 5 pupu. 5 pupu. Kalau tengok Terengganu kecil sikit, ni besar. So dekat kawasan masjid Songkla pula. So dekat masjid Patani ni masjid ni masjid ni masjid untuk dalam negeri Patani saja. Dia macam contoh lah, Masya Allah, masjid yang berwarna biru, Masjid Negeri Selangor, Perak dekat Kuala Kangsar, Kedah dekat Masjid Zahir, Masjid Al-Bukhari, Al-Usta kan. So dekat Patani ni, macam Patani negeri, masjid ni. Okay, so kita tengok sekeliling. Aku minta maaf tau, aku tak bawa mic. Mic aku tinggal kat Malaysia. So ni ada perangai ni. Lucky Uding. Masuk. Ni dia ambil gambar ni. Kecil Kelantan pula. Dia orang ambil gambar. So masjid ni agak besar lah. So ni first time aku datang sini. Sangat-sangat first time. Aku cakap kuat sikit pun sebab nak pergi masuk background lagu tau. Macam kau dengar sekarang lagu. So masjid ni agak famous juga dekat Patani ni. Agak famous dan antara kebanggaan lah orang Patani dekat Thailand ni. Dia bukan orang Patani lah, macam umat Muslim dekat satu Thailand ni lah. So guys, welcome to the Patani Mosque Center. So ni kawasan masjid dia. So dia punya ruang semayang. Sini asalnya Muslimah tak silap aku. So tu ruang mimbar, imam, bilah semua tu. Dan ni dia punya ruang kawasan. Pokok lah untuk main Jumaat kan. Alright. And then malam yang kedua di Thailand, di pantai Teluk Sembilan, atau orang sana kalau lebih singkatnya pantai Teluk Semile. So pemandangannya dengan depan kedai makan yang kita makan ni memang sedap, dan pemandangan dengan bunyi air laut yang sangat-sangat jernih dan segar. Wow, sangat menakjubkan guys. So berakhirlah 2 hari di dalam video kali ini. So selama 2 hari ini aku rasa sangat gembira kerana baru bertemu dengan keluarga yang lama dah terpisah. Lama dah sebenarnya. And then selepas ini untuk part 2 aku akan tunjukkan lagi 2 hari. Maksudnya hari ketiga dan juga hari terakhir sebelum balik Malaysia. So terima kasih banyak-banyak telah menonton video aku. Dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi di episod part 2 di Thailand. Assalamualaikum.